Masalahnya rider ni scam. 062 dengan 205. Sekarang ni aku 205. Ah, okey. Saya mau pergi kerja bang. Ready to call. masalahnya rider ni scam. Aku lah tersangkut dulu. Ini order dah ambil ke belum? Ambil order tu, Ha? lepas tu pergi cancel. Dia ambil order. Ha. Dia dah sampai kat checkpoint. Tapi bukan order dia lah kan? Ha, dia collect, dia tercancel. Faham tak? Maknanya Lepas tu, dia- maknanya 2 kali dia dapat cash. Oh. Aku dah sakit. Try call CS lah bang. Mana boleh kos dia orang. Oh, ah. Faham? Balik abang ready. Hello. Ha. Wasik nombor aku. Kau terima duit kat sana berapa? Takkan kau tak tahu. Wasik aku. Bang, Dia boleh dapat call balik dia. dia gegar lah tu nak kena ban. Contoh macam kau dapat Ha. RM40. Kau Ha. dah ambil order betul tak? Ha. Kau dah ambil order, kau tak tekan drive. Kau tak tekan Ha, tak tekan drive. tak tekan drive kan? Ha. Pap, kau terus pergi sana. Kau dah tahu tempat dia dekat Ha. ni, hotel bawah ni. Ha. Sampai hotel bawah tu, Lepas tu dia jumpa customer tu. bagi kat semua, tunjuk berapa ringgit. RM30. Lepas tu dia cancel. Dia dapat mak. duit. Dia dapat duit. Dia cancel Lepas tu order. duit kat Grab tu dia dapat lagi. Faham tak? Faham. Contoh kalau RM80, RM180 dia Ha, tu potong kat 80. Ada order. cash. Oh. Cash dulu. Patutnya ni kau tak jadi dengan rider ni, kau terus kau sisi. Faham tak? Kira rider tu dia takut Betul, dah. aku betul lah ni. Call CC. Korang buat je makanan baru. Call CC. Yang first tu dia akan refund. Yang ambil order tadi tu macam mana? Datang balik Dia lah. transfer kat aku duit. Macam mana dia Sampai. boleh cakap dia boleh silap ambil order? Order dia 2 je, dia ambil 3. Oh. Kau jangan kacau rider yang sampai. Kau kena settle korang lah. Faham tak? Terus dah ada CC. Kau call CC dulu. Sebab kau ada line korang. Kau kena pergi CC. CC akan tembak first rider dulu. Faham tak? Kontrak aku yang datang orang sakit melepek. Padahal benda boleh kau buat baru, aku terus belah. Kau settle dengan dia, ban dia. Duit refund akan dapat juga. Ngamuk dah berada tu. Tapi betul juga. Patutnya kedai kena contact CS. Bukan contact rider tu balik. Oh. Lepas ni kena hati-hati lah. So maksudnya aku pun dapat belajar juga dekat situ.